Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Ashraf bin Syarif, bernombor metrik D202411113288. Dalam video ini, saya ingin menerangkan berkenaan dengan poster atau infografik yang bertajuk Penghargaan Kendiri bagi subjek KPP 3023 Psikologi dalam Pendidikan. Baiklah, apakah itu penghargaan kendiri? Penghargaan kendiri menurut Sigelman and Ryder merupakan penilaian individu terhadap dirinya sendiri. Penilaian individu ini juga merangkumi fikiran, perasaan dan juga kepercayaan mengenai keseluruhan dirinya. Bilakah individu itu akan rasa dihargai? Terdapat dua situasi di mana individu itu akan rasa dihargai. Yang pertama adalah memiliki kemahiran dan kecakapan yang tertentu, seperti memiliki keupayaan pelajaran yang hebat dan juga kemampuan dalam bersukan. Yang kedua adalah menerima penghormatan dan pengiktirafan daripada orang lain. Penghargaan kendiri ini juga terbahagi kepada dua, penghargaan kendiri yang tinggi dan juga penghargaan kendiri yang rendah. Penghargaan kendiri yang tinggi ini bermaksud penilaian individu terhadap dirinya melibatkan perspektif yang positif. Terdapat beberapa contoh yang boleh kita amati berdasarkan penghargaan kendiri yang tinggi, iaitu adalah asertif, yakin diri, pemaaf, berfikiran positif, jujur, bertanggungjawab, memiliki matlamat hidup, menyayangi diri, gembira untuk berkawan dan juga berani mengambil risiko. Manakala penghargaan kendiri yang rendah juga adalah penilaian individu terhadap dirinya berdasarkan perspektif yang negatif. Antara contoh-contohnya adalah sering bimbang, tidak gembira, berfikiran negatif, pemalu, mengkritik diri dengan tinggi, suka menyalahkan diri, tiada pendirian diri, takut kepada cabaran, rasa tidak disayangi dan tidak menerima kekurangan diri. Namun begitu, tidak perlu dirisaukan kerana kita mempunyai beberapa langkah yang boleh dilakukan untuk meningkatkan penghargaan kendiri. Yang pertama adalah mewujudkan suasana pembelajaran yang sangat positif, memberikan gelaran serta layanan yang adil kepada murid-murid. Yang ketiga, dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran. Yang keempat, membimbing murid mengikut tahap kemampuan mereka. Yang kelima, memberi kebebasan kepada murid untuk mencukil kreativiti dan juga kebolehan mereka. Manakala yang keenam pula adalah dengan menggalakkan murid berfikir secara kritis dan juga kreatif. Manakala langkah yang terakhir adalah dengan memberi peluang untuk murid belajar daripada kesilapan tanpa meletakkan label dan juga hukuman. Kesimpulannya, penghargaan kendiri merupakan salah satu inisiatif untuk membina keyakinan diri dan juga kesihatan mental agar kita dapat mengharungi kehidupan yang mendatang dengan penuh cabaran ini dengan rasa yang tenang dan juga berfikiran waras. Itu sahaja daripada saya berkenaan dengan penghargaan kendiri. Sekian, terima kasih.